Pro kau ni. Tapi sebelah sini dia ada masuk plastik lah. Bang. Ada cek. Wah, menang ni. Macam Oh. Mahal dari kereta tu. Kita selalu sini kan ni. Boleh beli lain. Mobility pintar dan teknologi masa hadapan. Okey, kira isian yang pertama pertukaran MOA di antara Kiamara dan Modenas. Dengan itu majlis mempersilakan Oh, dia Teknologi Sahabat marah. Habib Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Kiamara untuk naik ke atas pentas. dan juga dipersilakan Encik Yusmei Muhammad Yusof. Banyak Pegawai bus. Urusan Modenas untuk naik ke atas pentas. Bagi Ha? Baik, untuk makluman, kerjasama Snack saya naik ni. berhad untuk program pengkhususan industri dalam bidang penyelenggaraan motosikal elektrik yang dilaksanakan dengan penglibatan 4 buah Kiamara. Baik, kira inilah dia dapat kita saksikan simbolik dan juga rasmi pertukaran dokumen MOA di antara Kiamara dan Modenas. Okey, terima kasih diucapkan kepada Teknologi Sama Hamdi bin Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Kiamara, dan Encik Yusmei Muhammad Yusof, Pengarah Urusan Modenas. Baik, kita teruskan untuk pertukaran MOA yang kedua, iaitu di antara Mara dan Manor. Untuk itu, majlis menyebut dan juga mempersilakan Encik Zahari bin Aziz Timbalan dengan Ketua Pengarah Mara mewakili Mara yang telah pun berada di atas pentas. Dan juga kita jemput di atas pentas Encik Muhammad Haris Fatimi urusan motor untuk Sama seperti kenderaan elektrik ketika mula diperkenalkan, cabaran utama motosikal EV adalah infrastruktur pengecasan, terutama di kawasan luar bandar dan kawasan tumpuan BS di penghantaran. Pada permulaannya Dia mungkin gambar je. ramai yang ada tanggapan negatif, tapi selepas kita buat dan kita masukkan dan kita buktikan sebenarnya Macam biasa korang. Tak tahu pasal motor elektrik boleh masuk je tanya. Kita punya staff semua ada. Kita ada, handphone pun ada. Kalau contoh abang beli kaya Tapi yang paling penting apa? Laki draw kita dah aku lagi. So yang petang kita nanti hari esok. Tamat laki draw. Laki draw tamat pukul 6 petang. Siapa yang rasa nak beli BMW lambat lagi tu bolehlah cuba-cuba nasib. Satu rintik RM50 sahaja. Tak kisah makanan ke apa pun boleh. Jadi satu rintik RM50. Korang layak dapat lucky draw kereta BMW F30 dan juga motor EV. Akak-akak abang-abang yang baru datang ni jemputlah masuk dulu. Panas lagi ni. Ada apa?
datang dari negeri. Macam konten lah. Tapi konten kecil-kecil. Exciting lah. Jatuh juga. Sama ke tak? Dia cuci. Cuci macam mana ni? Cuci. Semua pakcik. Saya abang pakai cuci. Abang Ahmad. Ayolah. Nama dah terakhir itu. Hari ini lepas jawab anak jual ada di rumah sudah ada lagi. Ya minum. Dalam 10 minit, 15 minit.
fotografer untuk berada di atas pentas bagi kita capturekan momen ini. Alright, tuan-tuan dan puan yang berada di pentas utama ketika ini bersiap sedia untuk sesi bergambar bersama-sama dengan rakan-rakan media kita. Alright, get ready. Our media members, our photographer, videographer and everyone. Kita tunggu juga yang berada di foto bersama-sama. Tengok kualiti dia. Dapat memang boleh katakan kemas lah kan. So tak salah pilih kilang ni. Jadi motor yang kita dah pakai Tentang ini kita berikan terus kita yang paling istimewa yang paling Kalau makan macam banyak tu. Komen. Ya, coba. Strawberry. Lompat kan? Dia. Lawa pun tak ada. Tunggu macam ni masing-masing kan. Entah. Ini Melayunya. Dia nak bawa, tak boleh buat apa. Marah. Alamak, masuk dalam ni pula. Okey. Sekejap Okey. Bismillah. Oh, tempat duduk ada sana. Kek lapis. Kosong kan? Tak ada. Ada orang. Ada orang. Ha? Ni bang, ni. Nampak? Tak boleh. RM15. Ya, duit. Boleh bang, patah. Apa kan? Apa kan? Haji. Boleh. Sampai patah